Ini bukan blackheads, ini adalah sebaceous filament. Ramai orang salah anggap tau, bintik-bintik kecil yang biasanya dekat hidung lah kebanyakan ya, kat dagu pun kadang-kadang ada, dahi tu. Mereka sangka tu blackheads, tapi sebenarnya bukan. Disebabkan itu ramai yang cuba nak buang atau hilangkan sebaceous filament dengan cara yang salah. Ada yang pakai post-strip lah, scrub kuat-kuat lah, picit sampai kulit tu merah. Tapi esok lusa bintik-bintik tu tetaplah muncul balik, masih ada juga. Jadi soalannya adalah, bolehkah sebaceous filament dihilangkan sepenuhnya, atau anda sebenarnya hanya membuang masa dan duit je beli macam-macam produk ya. Don't worry, dalam video ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang sebaceous filament dan cara yang anda boleh lakukan untuk mengurangkan kemunculannya tanpa merosakkan kulit. Jom, let's glow together. Hai glowers. Okey, pertama sekali kena jawab ni dulu. Apa sebenarnya sebaceous filament ya? Sebaceous filament bukan kekotoran tau, bukan juga blackheads. Sebaceous filaments adalah struktur semula jadi dalam liang pori yang berfungsi menyalurkan minyak ataupun sebum dari dalam kulit ke permukaan kulit. Jadi sebenarnya ialah penting ya. Benda ni penting untuk pastikan kulit kekal lembap dan seimbang. Masalahnya, kalau kulit anda jenis berminyak atau anda memang secara semula jadi mempunyai pori yang agak besar, sebaceous filament ni akan kelihatan lebih ketara, terutamanya di kawasan hidung, di kawasan dagu ataupun dahi. Sekarang mari kita jawab soalan utama. Bolehkah sebaceous filament dihilangkan? Sebenarnya sebaceous filament tidak boleh dihilangkan sepenuhnya sebab ia sebahagian daripada fungsi semula jadi kulit anda. Tapi kita boleh kurangkan kemunculannya supaya tak nampak ketara ataupun jelas sangat. Jadi apa yang anda boleh lakukan adalah guna salicylic acid dalam bentuk toner atau serum. Bahan ini ia larut dalam minyak, jadi ia boleh masuk ke dalam liang pori dan melarutkan lebihan sebum itu. Ataupun pakai clay mask ya, kaolin dan bentonite clay yang biasa ada dalam clay mask mempunyai charge negatif semula jadi yang boleh menarik kekotoran yang bercharge positif. Jadi dia tarik macam magnet macam tu. Bila dibilas ya, minyak, sel kulit mati dan kekotoran yang melekat pada clay mask ni akan tertanggal ya. Ataupun anda boleh juga amalkan pakai cleansing oil. Cleansing oil berfungsi menarik kekotoran atau solekan daripada pori tanpa mengeringkan kulit dan sekaligus menjadikan pori lebih bersih. Atau satu lagi pilihan, pakai retinoid ya. Retinoid adalah kumpulan bahan yang berasal daripada vitamin A. Retinoid yang paling basic adalah retinol ya, yang berfungsi mempercepatkan pembaruan sel kulit. Jadi bila pakai tu, kulit akan nampak lebih licin. Kalau anda nak mula guna, disarankan guna retinol dulu ya. Macam saya sebut tadi, retinol tu paling basic sebab ia lebih lembut dan boleh dibeli sendiri. Gunakan dalam peratus yang rendah macam 0.1% ke 0.3% dulu untuk permulaan. Ada beberapa cara yang saya tak galakkan anda buat sebab cara ini boleh membuatkan sebaceous filament tu nampak lagi ketara ya. Pertama, guna pore strip. Saya tahu ramai orang suka guna pore strip sebab rasa puas bila nampak kekotoran tu macam ditarik keluar. Memang nampak berkesan macam very quickly, nampak berkesan kan? Tapi hakikatnya ia cuma buang kotoran di permukaan kulit saja dan kesannya pun sementara ya. Bolehlah kalau nak guna sekali-sekala, tapi kalau terlalu kerap atau terlalu bergantung pada pore strip, kulit akan jadi kering dan mudah iritasi ya, terutama kalau kulit anda jenis mudah sensitif. Sebabnya kebanyakan pore strip ada gum yang kuat yang boleh menyebabkan kerengsaan pada kulit dan juga boleh merosakkan struktur permukaan kulit jika dibuat banyak kali sangat atau berulang ya. Kedua yang saya larang adalah scrub dengan cara berlebihan. Over exfoliating memang boleh merosakkan skin barrier. Bila skin barrier anda rosak, kulit akan hasilkan lebih banyak minyak dan akhirnya sebaceous filament pun nampak lagi ketara. Elok-elok nak buat dia tak ketara tapi jadi lebih ketara pula. Jika anda pilih untuk guna exfoliating toner, lakukan 2 ke 3 kali seminggu je cukup ya, bukan setiap hari ya. Kalau anda nak guna scrub, pilih biji yang halus, yang kecil-kecil ya, dan janganlah sental kuat sangat, cukup sekadar gosok dengan lembut sahaja ya. Jangan juga picit sendiri. Ini kesalahan seterusnya yang saya tak galakkan buat. Jangan picit sendiri. Sebaceous filament itu mungkinlah anda rasa seronok bila lihat macam ada benda putih keluar sampai kulit jadi merah-merah, tapi anda sebenarnya sedang merosakkan
tisu kulit anda sendiri. Akibatnya pori jadi lebih besar dan nampak lebih ketara untuk jangka masa panjang. Jadi daripada anda paksa hilangkan sebaceous filament itu, lebih baik fokus pada rutin penjagaan kulit yang betul dan selamat. Contohnya, pastikan kulit anda cukup hydration, gunakan pelembap yang sesuai supaya kulit tak hasilkan lebih banyak minyak yang menggantikan minyak yang hilang. Satu lagi, jangan lupa pakai sunscreen sebab kulit yang boleh alami kerosakan ni sebab tak pakai sunscreen lah, dan boleh juga rosakkan bahagian kolagen dalam kulit anda. Jadi hilanglah keanjalan. Kalau hilang keanjalan, ya, tak dilindungi kulitnya, rosak pula permukaan kulit tu, makin nampaklah sebaceous filament tu akan jadi makin ketara. So you have to jaga kulit anda dengan baik supaya sebaceous filament pun kurang ketara secara semula jadi. Kepada glowers semua, saya nak beritahu sebaceous filament adalah normal. Jangan rasa rendah diri, ia sebahagian daripada sistem semula jadi kulit kita, ya. Tak perlu obses sangat nak hilangkannya, tapi kalau anda nak kurangkan penampakannya tu bagi ia nampak kurang ketara, boleh gunakan bahan seperti yang saya cadangkan tadi, BHA, salicylic acid, retinol, clay mask, ya, dalam rutin skincare anda secara mingguan lah, ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jumpa lagi. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.